Sebabkan ombak terlampau kuat, dia bahayalah untuk kita pergi. Jadi diorang cancel keseluruhan trip yang keluar ni lah. Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel Farah Fly. Bukan sekadar travel, jom kita explore. Ini video pertama kembalinya Farah ke YouTube. So kita bagi yang special sikit. Farah nak bawa korang berlayar bersama Star Voyager Cruise 4 hari 3 malam dari Port Klang, Bintan, Singapura dan kembali ke Port Klang. So kita nak pergi check in. Lepas korang tunggu dekat holding area tu, korang akan naik atas ni untuk urusan check-in. So ni counter check-in lah. Kat sini bagi pasport. Kita dah dapat cruise card. So dekat atas ni yang sangat penting. Inilah identiti kita, inilah kad bilik, inilah kad nak bayar apa-apa semua guna kad ni. Okay, jom kita lalu immigration. Hello, excuse me, your card. So sekarang kita akan lalu custom pula. Kita dah akan cruise. So ni ada ruangan untuk cold towel. So korang bolehlah cuci muka. Nombor belakang kita nombor genap. Jadi dia kena genap kat sini. Bila naik cruise ni, kita macam kadang-kadang hilang sense of direction kita tau. So kita kena tahu kedudukan kita kat mana. Okay, depan kapal dipanggil forward, FWD. So kalau belakang kapal, AFT, aft. Jadi kita tahulah kalau kita punya bilik dekat AFT, kita cari dekat FWD memang tak jumpa lah. So ni bilik Farah. So kita dah sampai bilik kita. So ni ada 2 katil. Tada! So kita ada console table, makeup table. So untuk plug kena ada universal adapter. Tapi ada USB. So untuk balcony kita ada welcome drink, check-in, full-in cabin amenities, designated seating. Sini ada ni ada rak kasut. Tak tahulah nak bawa berapa banyak kasut, 4 hari 3 malam je kan. So ni ada cermin. Sini banyak cermin Star Voyager ni, bagus. So dekat luar, tadang! Ini ada hidrolik pintu dia. Cantik ni. Cantik kan? So mesti korang nak tengok toilet kan, benda paling penting. Tapi apa-apa cruise pun korang naik, korang kena bawa bidet sebab tak ada pipe. So ni toilet. Memang tak ada plug lah kan. Memang tak ada bidet lah. So either korang guna shower, ataupun bawa bidet portable. Okay, untuk korang memang balcony ni sebab ni balcony untuk 2 pax. So kalau korang 4 pax, dia punya susunan tu lain lah. So akan ada sofa bed. Alright, untuk orang. So dia ikut apa yang kita booking.
So inilah menu. So kita dekat tingkat 14, top of the cruise. Wah. Ini dekat atas, tingkat 14. Kita dekat depan kapal ni. So kita nak pergi tengok show dekat Zodiac Theatre dekat level 7. Okay, so kita nak pergi makan dekat atas cruise ni. Make sure korang pergi mana-mana ni lah nyawa korang. Jangan lupa bawa kad ni. Nak buat aktiviti semua kena pakai kad ni. Nak makan pakai kad ni. So jangan tinggal. Ini je, bawa ni je. Dengan phone. Selalu kalau Farah keluar memang tak bawa handbag ke apa semua. Memang bawa ni sahaja. So jom kita tengok apa menu yang ada dekat halal section. Masin pun ada tau. So sekarang time dinner pukul 6.40. 6.30 boleh start dinner lah. Jadi korang tengok apa yang Farah ambil. Ni kambing masala campur-campur semua. Ada pasta. So salad dengan buah. Ini adalah 5% je daripada menu. Tapi Farah macam kenyang sebenarnya. Okay, so sekarang pukul 1 pagi. Farah terbangun sebab dia macam terasa bergoncang kuat. So kalau korang nak tahu, so far Farah, Alhamdulillah Farah dah naik cruise ni dalam 6 kali macam tu. Kita sebenarnya tak rasa tahu apa-apa. Kita tak tahu pun kapal bergerak sebenarnya. Lagi-lagi kalau orang yang bilik dia tak ada balcony, dia memang tak tahu kapal sedang bergerak. Kadang-kadang lah korang akan terasa macam terumbang ambing kan. Tapi most of the time korang tak akan rasa. Tapi kali ni yang Farah naik, ini yang paling Farah rasa. Macam banyak kali Farah rasa dia punya sekarang pun tengah bergoyang lagi. Macam bila kita solat pun kita rasa macam tak stable. Okay, sebabnya adalah bergantung kepada itinerary. 5 cruise yang Farah naik sebelum ni semuanya melalui Selat Melaka. Okey, tapi kali ni itinerary ni adalah Port Klang, Bintan, Singapore dan Port Klang. So Bintan ni dia terletak dia macam ada laut lepas lah. Okay, dan kejadian hari ni sepatutnya pagi tadi kita orang sampai Bintan, kita boleh keluar tau, boleh pergi keluar jalan-jalan. Tapi bila kita orang dah ready, tiba-tiba kena cancel sebab tendering boat ni maksudnya boat yang akan bawa kita daripada cruise ni ke pesisir pantai, sebabkan ombak terlampau kuat, dia bahayalah untuk kita pergi. Jadi diorang cancel keseluruhan trip yang keluar ni lah.
dan kapten decide untuk teruskan perjalanan lah. Maksudnya dia akan berlega-lega dia tak akan parking lah, dia tak akan docking, kalau istilahnya docking, dia tak akan docking, dia akan berlega-lega di laut lah kan. So yang laut kali ni ni bukan Selat Melaka, ni lebih ke pantai Laut Cina Selatan, dekat bahagian-bahagian Mersing semua ni. Kalau tengok dalam maps, kita orang sekarang ada dekat Mersing, area Mersing dan ke atas lah, ke Laut Cina Selatan lah. So ombak dia tu kuat lah. Okay, jadi tips dia, siapa yang macam mabuk laut kan, korang ambil itinerary yang lalu Selat Melaka. Okay, so Farah dah selesai solat ni, Farah dah tak boleh tidur. Jadi Farah plan kita buat Maggi. Farah bawa Maggi, so kita nak lepak dekat balcony sambil layan perasaan. Let's go. So ni favourite Farah, ni sedap. Sebaik Farah bawa ni. Farah tak makan ramen tapi Farah suka ni. Ni sedap, Korean spicy chicken. Seawal 7 pagi kita dah sampai ke Singapore Cruise Center. So kita kat Singapore, tengok cable car lalu atas kapal. So sampai Singapore ni kita boleh turun tau, boleh jalan-jalan Singapore sampailah pukul 7 malam. Tapi Farah nak share tips sikit. Sebenarnya kita tak perlu pun nak turun berjalan-jalan di Singapore, sebab kita boleh je nak pergi Singapore naik bas ke naik flight yang lebih murah daripada naik cruise. Jadi baiklah kita manfaatkan masa sepenuhnya untuk main segala aktiviti yang ada dekat atas cruise. Nak mandi swimming pool ke, nak pergi gym ke, nak pergi spa, nak main zip line, water slide, semua kosong, lengang, tak ada orang. Kita je kat atas tu. Dan time ni lah nak OOTD cantik sebab kosong. Tak punya. Di sini ada Little Dreamers. Sebab ada budak. Oh, yang Little Dreamers tu kalau korang bawa anak, bolehlah letak kat situ sementara mak ayah nak berdating kan. Korang nak pergi shopping pun ada kat dalam ni. Dalam ni ada duty free shopping. So banyaklah branded item. Tengok dia punya original price 130. So kapal ni tengah bergerak. Farah tengah dinner ni. So kapal ni dah bergerak dari Singapore nak ke Port Club. Ni dinner. Farah tak ambil nasi pun. Ini lagi satu makan. Kita ada steak, pasta steak and Chinese food. So ni malam akhir lah dalam cruise. So kat malam-malam ada wayang. So malam ni Farah ambil supper. So harga dia 10 SGD seorang. Jadi kita orang lapar, kita orang pun pergilah bayar lah pun, tak apalah, 10 SGD pun. Ni supper kita hari ni. Ni ada bubur. So hari ni hari last kita dekat atas cruise. So kita breakfast dulu sebelum check out. Tapi make sure sebelum check out korang kena clearkan semua payment yang ada dalam ni dekat kaunter dekat deck 5.
Ni menu breakfast kita. Ada nasi lemak, ada sausage, ada siumai, popiah. Tak tahulah habis ke tak kan. So kita ambil scrambled egg, telur dengan apa potato ni. Itulah. So sebelum check out korang kena pergi dulu dekat counter untuk clearkan kad. So korang bawa lah kad kredit ke kad debit, ataupun korang boleh bayar online juga dekat dalam QR yang diorang bagi dekat bilik. So make sure segala payment dalam kad ni kena clear sebelum keluar. So I forgot to take my passport. Lepas bayar bil, korang kena ambil passport korang. Passport Farah paling last sekali yang Farah ambil. Farah terlupa sebenarnya. Farah main keluar je. So make sure korang lepas clear bill ambil passport, okay? One last step before keluar. So ini yang last. Thank you. Okay, bye. So keluarlah kita. Kita dah kembali ke reality. Farah check in luggage ni. Jadi luggage ni kita ambil bila dah dekat bawah. Dah settle immigration, dah settle custom, baru ambil luggage. So korang lenggang kangkung je lah turun.